Bismillahirrahmanirrahim. Berita terkini JKR hari ini, hari Rabu, tanggal 24 September 2025 bersamaan dengan hari ini 2 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada 85 mata memandang dan waalaikumsalam pada semua yang memberi salam. Alhamdulillah, live Presiden JKR hari ini seperti biasa, live JKR bersiaran langsung di live Presiden JKR yang mana dilaksanakan oleh Director JKR International iaitu Tuan Dafi, dengan rutin harian beliau mencari 10K tapak dan bacaan Al-Quran hari ini daripada surah Al-Ma'idah ayat 27 hingga 34, yang mana bacaannya dipantau dan dibetulkan oleh Ustaz MYU Legend iaitu Menteri Agama JKR dan juga Ustazah Jid. Dan juga bacaan Al-Quran hari ini dibacakan oleh Fira Zafira membacakan ayat 27, Siti Sharifah ayat 28 hingga 29, Kentin Paul ayat 30, Zulfa ayat 31, Ramaliah Harahap ayat 32, Aminah ayat 33 dan 34. Alhamdulillah. Dan daripada Ustazah Jid, Alhamdulillah untuk hari ini huruf mat, bacaan panjang dan pendek sudah bagus dalam semua bacaan. Untuk ikhfa dan qalqalah cuma sedikit lagi untuk dibaiki bacaannya. Teruskan membaca Al-Quran dan semoga Al-Quran menjadi syafaat kita di akhirat nanti. Amin. Dan daripada Ustaz MYU Legend, Menteri Agama JKR kita, Alhamdulillah mengenai sabar, sukses segala sabar dan sukses daripada segala ujian yang diberikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manis jangan cepat ditelan dan yang pahit jangan cepat dibuang, kerana yang manis itu ada kalanya memberikan penyakit. Jika kita menyakiti seseorang, bagai kita menyakiti semua orang. Kisah seperti dibincangkan dalam Qalbun Salim, iaitu membunuh tanpa hak dari surah Al-Ma'idah ayat 32. Dengan sebab itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahawa sesiapa yang membunuh seseorang manusia, bukan kerja orang itu membunuh orang lain atau bukan kerana melakukan kerosakan di muka bumi, maka dia seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya, dan sesiapa yang menjaga keselamatan hidup seorang manusia, maka seolah-olah dia telah menjaga keselamatan hidup manusia semuanya. Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul kami dengan membawa keterangan yang jelas. Kemudian kebanyakan daripada mereka sesudah itu benar-benar menjadi orang yang melampaui batas, melakukan kerosakan di muka bumi. Terus daripada Ustaz MYU Legend pada pagi tadi, Alhamdulillah. Dan doa penutup dibacakan oleh Menteri Kesihatan kita iaitu Abang Ayi. Alhamdulillah. Di sini kita ada sedikit pengumuman yang saya perlu bacakan daripada Director JKR International iaitu Tuan Dafi, iaitu tentang pengagihan beras di Indonesia yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu ini. Dan insyaAllah pada Jumaat ini saya, Kak Yati, Ustazah Jid dan juga Ustaz MYU, Dafi dan Boy akan berada di Depok, Jakarta. Dan pada hari Sabtu akan mengagihkan 2 ton beras di Depok, Jakarta. Dan pada hari Ahadnya akan ada pengagihan 8 ton beras, termasuk pengagihan telur dan juga ayam yang akan dilakukan di Sukabumi. Alhamdulillah. Kita doakan semoga urusan infak pengagihan kita pada hari Sabtu dan Ahad ini berjalan dengan lancar insya-Allah, dan semoga dipermudahkan segala urusannya insya-Allah. Dan petikan berita dan suntingan ini daripada jurnalis tim berita JKR iaitu Kak Na. Alhamdulillah. Okey, saya bacakan senarai nama-nama infak umrah dan beras pada hari Rabu 24 September 2025 untuk tim hijau ataupun tim Malaysia. Kita ada Cidah Omer, Rosmah, Mizi, Nurul Alif, CPJ, Ati, Jun Ozi, Umi Kalsum, Hamizah, Rusdi, Kak Ayang Masuri, Ju Mustafa, Bronesh, Kak Bibiana, Kak Yati Ninja, Fira, Kak Nani, Kak Jamaliah, Kak Halijah, Bonda Kama, Fazilah, Nur Azian, Kak Mariam, Saidina, Aisyah, Firdaus, Abang Ayi, Cik Bunga, Kak Nah, Kak Farida Aziz, Ustaz Zudi, Ina, Queens, Umi Azmi, Idu Sabahan, Ibu Asyah, Yung Fai dan juga Faz. Dan total infak untuk hari ini untuk tim Malaysia ataupun tim hijau sebanyak RM54 dan top infaknya ialah Kak Nani sebanyak RM10. Alhamdulillah.
Dan nama-nama untuk tim merah iaitu tim Indonesia, kita ada Nurjana, Sheila Ashifa, Ustaz Dol, Nur Hayati, Ustaz Mosh Maulana, Uni Dini, Siti Aminah, Siti Saidia, Icha Sri Mulyani, Kang Abdul Ainun, Miftah Yulianti, Alma, Kentin Paul, Miss Rifah, Siti Sharifah, Zulfa, Eti Herawati, Rahmalia, Maya, Muslihuddin, Lia, Ayang Mekah, Bangha, Nur Sari, Adam T, Ustazah Jid, Ustaz MYU dan juga Sabri. Total infak untuk tim Indonesia iaitu tim merah sebanyak RM103,000 dan top infaknya adalah Ustaz MYU sebanyak RM6,000. Alhamdulillah. Dan sebenarnya nama untuk tim putih iaitu tim Singapura, kita ada Abang Mus, Lady Zara, Syaz Fari, Abang Fari, Erda dan juga total infak untuk tim putih ataupun tim Singapura hari ini sebanyak $32 dan top infaknya adalah Abang Mus sebanyak $20. Alhamdulillah. Dan saya bacakan kiraan infak setiap hari, infak umrah dan beras JKR iaitu pada hari semalam Selasa 24 September 2025 untuk tim hijau ataupun tim Malaysia sebanyak RM50, untuk tim merah iaitu tim Indonesia sebanyak RM20.92, tim putih ataupun tim Singapura sebanyak RM26.16 dan total infaknya adalah RM97.08 dan jumlah yang terkumpul sehinggalah hari semalam iaitu terkini totalnya sebanyak RM6,775.75. Alhamdulillah, kita doakan semoga terima kasih diucapkan kepada semua yang berinfak dan semoga semuanya terus istiqomah dalam melakukan infak sedekah dan semoga dilimpahi rezeki yang luas buat kita semua insya-Allah, amin. Dan hari Sabtu Ahad ni kita akan saksikan pengagihan beras agak besar amount yang sangat besar. Di Indonesia akan diagihkan sebanyak 10 ton, maknanya akan menjadikan total infak beras JKR pada Sabtu Ahad ini sebanyak 98 ton beras yang sudah diagihkan InsyaAllah 10 ton nanti pada hari Sabtu dan Ahad. Alhamdulillah. Dengan itu saya rasa berakhirlah berita terkini JKR pada malam ini, dan sebelum mengakhiri berita pada malam ini saya berikan kepada Kak Ayang Masuri untuk memberikan sedikit kata-kata mutiara sebelum kita mengakhiri berita pada malam ini. Silakan Kak Ayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kata-kata mutiara untuk hari ini: kecantikan rupa hanya sebatas usia, tapi kecantikan hati akan membawa kita kebaikan dunia dan akhirat. Bercakaplah yang baik, sedangkan lidahmu meninggalkan bekas di hati, kerana sedikit sahaja kita salah berucap mampu menggoreskan luka tanpa menyentuh. Ikhlas itu orang yang ibarat gula di dalam minuman, tak terlihat namun merasa manisnya. Sekian kata-kata mutiara untuk hari ini.